Selamat datang ke Simple Method. Tanah Merah. Insiden tragis di Kampung Paku, Gual Periuk pada Isnin semakin jelas apabila punca kejadian dipercayai berpunca daripada rasa cemburu melampau seorang suami sehingga membawa kepada pembunuhan isterinya. Menurut sepupu mangsa, Mastura Abdullah, 40, suspek yang dikenali sebagai Razwan Mat Lazid, berusia lingkungan 30-an, sudah lama menunjukkan tanda-tanda tidak stabil dan kerap mengadu masalah rumah tangga. Mastura berkata Razwan pernah menumpang lori bersamanya dari Selayang Selangor untuk pulang ke kampung dan sepanjang perjalanan suspek menggambarkan dirinya syarat dengan prasangka terhadap isterinya. Sebelum ini dia selalu telefon saya, cerita pasal masalah rumah tangga diorang. Dia syak isteri dia ada lelaki lain, kata Mastura. Namun menurutnya tuduhan tersebut tidak berasas. Mangsa ketika itu bekerja sebagai tukang masak dan sering sibuk, menyebabkan dia tidak dapat menjawab panggilan suaminya setiap masa. Arwah sibuk bekerja, bukan macam yang dia fikir. Kerja tukang masak memang tak boleh angkat telefon selalu, kata Mastura lagi ketika ditemui di unit forensik Hospital Tanah Merah. Selain itu, ahli keluarga turut memaklumkan mangsa tidak pernah menunjukkan tanda-tanda berlaku curang dan kesemua dakwaan suami adalah hasil cemburu dan andaian sendiri. Siasatan polis sedang diteruskan untuk mengenal pasti sepenuhnya kronologi kejadian serta motif sebenar. Mayat mangsa kini berada di Hospital Tanah Merah untuk proses bedah siasat. Teruskan ikuti Simple Method untuk berita yang ringkas, padat tapi penuh fakta. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk update seterusnya.